Zeekr 7X ni, kalau kau pakai, orang tak tanya dah berapa lama charging. Orang tanya, boleh test drive tak? Zeekr 7X dipertontonkan dan senang cerita, harga tawaran untuk 500 customer pertama bermula dari RM182,000 hingga RM230,000. Tak nafikan, SUV ini cukup menarik dengan lampu Stargate Integrated Smart Light Curtain yang boleh pamerkan imej dan animasi custom, rim 21 inci, alur bentuk badan yang moden, interior yang canggih dan kelengkapan yang cukup mewah. SUV ini dibina di atas platform Sustainable Experience Architecture dan ia akan bersaing rapat dengan Tesla Model Y. Bateri 7X dikatakan berjaya dapat jarak WLTP sejauh 600 km. Berdasarkan model dari Thailand, pengecasan pantas mampu memberikan dari 10% hingga 80% dalam masa 10.5 minit saja untuk versi 75 kWh LFP dan 15 minit untuk versi 100 kWh NMC. Zeekr Malaysia masih boleh coverkan apa-apa data pengecasan buat masa sekarang. Spesifikasi untuk varian single motor rear wheel drive ialah 421 PS dan 440 Nm, manakala untuk dual motor all wheel drive performance ialah 646 PS dan 710 Nm. Pecutan ke 100 km sejam hanya 3.8 sahaja. Jadi, varian mana korang rasa jiran korang nak test drive? Adakah rear wheel drive standard berharga RM180,000, rear wheel drive long range berharga RM195,000 atau all wheel drive performance berharga RM230,000? Jangan bagi tahu kami kat komen.